hari, saya dengar bunyi air. Di bilik mandi, di dapur, di ruang tamu pun ada bunyi air. Banyak kegunaan air ni ya. Kalau dahaga, kita pun kena minum air. Barulah badan kita segar dan sihat. Inilah ayah saya. Ayah kerja di syarikat air. Walaupun hari Ahad macam ni, ayah masih bekerja supaya kita mendapat air bersih setiap hari. Saya bangga dengan ayah saya. Ayah adalah idola saya dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia.